ramai orang yang bertanya saya tentang cara saya makan. Saya selalunya makan tak banyak. Saya biasa nasihat orang supaya apabila mereka makan, didapati makanan itu terlalu sedap, berhenti. Jangan makan lagi. Kerana tabiat kita, bila makanan itu terlalu sedap, kita nak makan banyak. Bila kita makan banyak, perut kita jadi besar. Dan ini menekankan puasa jantung kita. Nak pump darah ke sekeliling badan. Ini tak mudah lah. Banyak orang kalau sedap, dia nak makan banyak. Tapi kalau dia fikir tentang kesihatan dia, dia patut bendung nafsu dia. Selain daripada itu, janganlah makan lemak terlalu banyak. Kerana kalau terbanyak sangat lemak, banyak kolesterol, saluran darah jadi sempit. Satu hari darah tak dapat melalui saluran itu dan kita dapat stroke. Selain daripada itu, kita tidak perlu isap rokok. Paru kita ini, dia punya design ialah untuk serap oksigen, bukan asap. Asap tak diperlukan oleh badan kita. Tetapi apabila asap masuk kelekat di dalam paru, dan paru kita pun tak boleh berjalan dengan baik. Kita akan merasa penat. Jadi isap rokok tak guna sama sekali untuk kehidupan kita. Bahkan dia mungkin akan membawa maut kepada kita. Satu lagi ialah arak. Arak bukan diperlukan oleh tubuh badan kita. Hati kita ini akan rosak. Hati kita tak terdaya untuk menjalankan tugasnya untuk keperluan tubuh badan kita. Jadi inilah cara kita kalau nak jaga kesihatan. Kalau kita buat demikian, umur kita akan lebih panjang. Ialah kita tak boleh tentukan tak dapat sakit sama sekali, tetapi kita kurang terdedah kepada bahaya sakit-sakit yang boleh membawa kepada maut.